أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وبه نستهدين على أمور دنيا والدين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya ibu, tuan-tuan, hadirin hadirat tetamu Allah yang saya doakan kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita rahmah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maghfirah kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita selepas rehat yang panjang daripada kuliah kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in Nawawiyah karangan Dr. Mustafa Al-Bugha dan Syekh Dr. Muhyiddin Mistu. Dan insya-Allah pada malam ini suka untuk saya sambung hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24, pengharaman kezaliman, muka surat 321. InsyaAllah saya nak suruh para pelajar-pelajar kita baca. Tetapi sebab memandangkan bahasa Arab dan panjang, kita tak nak buang masa, saya baca. Tuan-tuan semua tolong baca dalam bahasa Melayu saja. InsyaAllah saya baca yang Arab dulu. Taib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لا تبلغوا ضري فتضروني ولا تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي
"Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mukhitu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah." Rawahu Muslim. Sadaqallah wa rasuluh. Baik. Hadis panjang, seguk suara saya. Hadis panjang, tapi syarahnya tidak panjang. Saya jangka tak panjang, sikit je. Syarahnya ini ibu tuan-tuan mati Allah, kalam Allah, kalam Nabi ni, ini hadis kursi. Kalam Allah, kalam Nabi ni kadang-kadang dia ijaz. Dia sebut pasal la taghdab, jangan kamu marah, dua perkataan saja tapi syarah panjang. Kadang-kadang dia ada itnab. Itnab ni dia panjang tapi bendanya sikit saja. Ini orang panggil keistimewaan bahasa Arab. Dia panggil satu ijaz, satu itnab. Ini itnab sebab sebenarnya makna dia satu benda je kita boleh simpulkan. InsyaAllah itu dalam pada penghujung bacaan kita kepada hadis ni lah. Baik, jadi kita minta sahabat kita tolong bacakan bahasa Melayu ni insya-Allah. Fadhal. Daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Al-Ghifari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada yang diriwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku mengharamkannya di kalangan kamu, maka janganlah kamu zalim menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kamu semua sesat kecuali barang siapa yang dikurniakan petunjuk kepadanya, maka mintalah petunjuk itu dariku. Wahai hamba-hambaku, kamu semua berlaparan kecuali orang yang aku berikan makanan, maka mintalah makan dariku, aku akan memberikan makanan kepadamu. Wahai hamba-hambaku, kamu semua telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian dariku, aku akan mengurniakan pakaian kepadamu. Wahai hamba-hambaku, kamu semua melakukan kesilapan malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa kesemuanya, maka mintalah keampunan dariku, aku akan mengampuni kamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak mungkin dapat menimpakan kecelakaan kepadaku, dan tidak juga dapat memberi manfaat. Wahai hambaku, jika orang-orang yang terdahulu dan orang-orang terkini dari golongan manusia dan dari golongan jin di antara kalian semuanya bertakwa seperti orang yang paling takwa di antara kalian, maka hal itu tidak bertakwa seperti yang paling takwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, jika orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkini dari golongan manusia dan dari golongan jin di antara kalian semuanya jahat seperti yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, jika orang-orang yang terdahulu dan orang-orang terkini dari golongan manusia dan dari golongan jin di antara kalian semuanya berada di suatu tempat untuk meminta kepadaku, dan aku penuhi permintaan kamu semua, hal itu tidaklah akan mengurangi perbendaharaan aku sedikit pun juga, kecuali bagai sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya
kamu itu adalah perbuatanmu. Aku catat semuanya untukmu, kemudian ku balas ia. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji Allah, dan barang siapa mendapat selain itu, janganlah menyalahkan kecuali diri sendiri. Riwayat Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ni panjang. Ini itna, kita kata dia panjang, tapi syarah dia tak adalah panjang sangat. Tapi kalau saya nak syarah panjang pun boleh. Satu-satu tu kita cerita cukup lah. Cuma dia agak berulang dia punya point dia. Tujuan dia, kenapa Allah panjangkan? Tujuan dia apa? Supaya kita tahu benda tu penting. Ulang. Tapi dalam konteks yang berbeza. Contoh dalam hadis ni, setiap kamu ni sesat kecuali orang yang beri hidayah. Maka orang yang aku beri hidayah, maka minta hidayah daripada aku. Sesungguhnya kamu ni adalah orang yang lapar. Semua kamu lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan daripadaku. Maknanya suruh minta dengan Allah. Apa-apa balik pada Allah. Sama juga, kamu ni telanjang, kecuali aku yang beri pakaian kepada kamu. Maknanya kita minta dengan Allah. Konsep berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Permintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya sebut sebagai dia ulang dalam lafaz yang berbeza, tetapi makna dia untuk kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa saja hanya Allah saja yang beri. Hidayah Allah beri, pakaian, makan pakai kita Allah Subhanahu Wa Taala beri. Bahkan Allah sebut, jadi kita tengok hadis ni daripada Abu Zal Al-Ghifari. Bagaimana hadis ini merupakan hadis kursi. Kalau tak salah saya kita bincang dah pada kuliah subuh yang lepas tentang perbezaan hadis kursi dah. Kita dah pergi dah poin kat situ. Perbezaan hadis kursi. Panjang kita cerita sampai ke hadis kursi ni dan hadis-hadis ilahiyah. Kita cerita banding di antara hadis kursi dengan hadis nabawi. Beza dia. Apa beza hadis kursi dengan Al-Quran? Apa beza hadis kursi dengan Al-Quran? Kita bincang panjang dah pada kuliah yang lepas. Cuma saya nak bagi syarah sikit lagi tentang bagaimana kita ni asalnya kita ni sesat. Semua kita sesat kecuali Allah beri hidayah pada kita. Betul tak? Jadi hidayah ni hak Allah. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah Ta'ala ni dia beri hidayah pada orang dia nak, dan juga dia yudhillu. Dia akan menyesatkan siapa saja dia nak. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Kan? Jadi kerja beri hidayah, kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang Allah Taala nak beri makan, dia bagi. Orang yang Allah Taala nak uji dengan kelaparan, dia uji juga. Sebab tu hari ni dalam dunia yang moden macam ni pun kita tengok ramai lagi masalah kebuluran di negara-negara Afrika contohnya. Masalah kebuluran hampir kesan daripada peperangan di Syria. Masih ada lagi. Sebab apa? Sebab itu ketentuan Allah. Jadi Allah Ta'ala dah tetapkan kalau nak ada kelaparan, Allah Ta'ala bagi juga. Tapi Allah Ta'ala juga boleh bagi tahu kalau dia nak bagi makan, Allah Ta'ala bagi juga. Okey. Kemudian, ya ibadu innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kamu ni siang malam buat dosa. Kan? Memang kita buat dosa, betul tak? Kita tak berhenti buat dosa, sedar ataupun tidak. Amdan au khata'a, amdan au sahwa, sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun secara terlupa. Kan? Jadi kita ini sentiasa buat dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan kata Allah Ta'ala, aku mengampunkan semua dosa. Fastaghfiruni, kamu minta ampun dengan aku, aghfir lakum, aku akan ampunkan dosa. Aku akan ampunkan dosa. Okey, bahkan ada satu hadis Nabi saya dengar daripada kuliah. Seorang Ustaz Ishaq, dia cerita tentang kitab Hikam. Saya dengar juga, bila kita duduk dengar dia cerita. Dia buat satu hadis yang menarik. Dia kata manusia ini, dalam hadis itu mafhumnya, manusia ini diciptakan untuk melakukan dosa. Jadi kalau orang ni dia guna dalil ni hadis. Tak. Jadi kita tak boleh salah kita lah, sebab Tuhan yang memang ciptakan manusia untuk melakukan dosa. Dalam hadis tu jadi mengikut bembas, bila mana dia syarah tentang hadis ni, dia kata memanglah Allah Ta'ala jadikan manusia ni sentiasa buat dosa, tetapi nak sebut gambaran pengampunan Allah lebih luas. Jadi kaitan dengan hadis ni.
manusia, wahai hamba-hambaku, kamu buat dosa siang dan malam, dan aku boleh ampunkan semua dosa-dosa. Minta saja dengan aku. Itu maksud dia. Kalaulah dosa kita banyak macam mana pun, kalau nak dibandingkan dengan luasnya maghfirah Allah Ta'ala, pemaafnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terlalu sedikit dah tu. Dengan bagaimana luasnya maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak ada penghujung. Kan? Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat sempurna Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni walam tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak mungkin dapat menimpakan kecelakaan kepadaku, ataupun kalian tidak akan memberi manfaat padaku. Itu confirm. Kita ni takkan memudaratkan sikit pun kerajaan Allah Ta'ala, ataupun kewujudan kita. Persis kewujudan kita ini tak akan membawa manfaat pun pada kerajaan Allah SWT. Clear? Nak bagi tahu mutlaknya, nak bagi tahu sempurnanya Tuhan yang kita sembah ini. Siapa perlu siapa? Kita perlukan Tuhan ke Tuhan perlukan kita? Kita perlukan Tuhan. Jadi jangan ego sangatlah. Ya. Macam kita penting sangat dengan Tuhan. Semerendah dirilah, rasa hinalah depan Allah. Betul tak? Kalau tak ada insan bergelar Nur Amri atas muka bumi Allah, atas bumi selayang ni pun tak menjejaskan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sikit pun. Contoh, samalah juga saya pun, kan? Cakap sedap ni belum tentu lagi. Kita dengan Allah Ta'ala ni, kalau saya ni sebar Islam ke tak sebar Islam ke, kerja hidayah tu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerja saya. Saya hanya mengajar. Kan? Yang ditentukan dalam qadar Allah Ta'ala. Saya yang perlukan Allah, Allah tak perlukan saya. Saya perlukan Allah. Sama juga Allah tak perlu pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang perlu pada Nabi, perlu pada Allah SWT. Nabi Muhammad tu hamba dia yang dia pilih, yang pilih untuk beri hidayah, yang dia pilih untuk membawa risalah ilahiyah, yang dia pilih untuk menjadi sebaik-baik makhluk yang dia kasih. Itu pilihan dia. Tapi kalau tak ada Nabi Muhammad pun tak efek Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Clear tak? Jadi kita nak cerita manusia dengan Tuhan ni ada beza. Makhluk dengan Tuhan ni berbeza. Betul tak? Hebat mana pun martabat makhluk, dia tidak akan sampai level sikit pun sekutu dengan Tuhan. Tak ada. Jadi biar kita clear gitu. Tak efek. Kenapa Tuhan nak bergantung dengan manusia? Tak perlu kan? Itu. Kemudian sambung lagi. Nak sambung ni sebab ada lagi kat belakang ni. Dia sambung bagaimana? Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Sama juga, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Sedap ni, okey, kita tengok bagaimana Allah SWT guna uslub hadis kursi tu. Ta'ala guna dia menyeru, ya ibadi. Kalau Quran ni dia memang direct daripada Allah. Tapi kalau hadis kursi ni daripada Allah, makna dia lafaz diterjemahkan dalam bahasa Nabi Muhammad SAW. Kan? Okey. Maksudnya apa? Maksudnya, wahai hambaku, jika orang-orang terdahulu, orang dulu, Adam kau, dan juga orang yang terakhir nak mati, ataupun kita sekarang, Allah hari ni baru meninggal. Mungkin ada member kita baru meninggal tak? Kan? Ataupun jiran-jiran kita baru meninggal last. Kan? Sekarang ni dia kata, ataupun daripada golongan jin, ataupun daripada golongan manusia, di antara semuanya jahat. Semuanya bertakwa seperti orang yang bertakwa di antara kalian. Maknanya begini, Allah Ta'ala sebut, kalaulah daripada Adam sampailah manusia pada hari ni semua berada dalam ketakwaan yang paling maksimum, tinggi, takkan beri kesan pada kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak akan jadi power kalau makin banyak kita sembah, makin banyak kita sujud, Allah makin power. Tak. Allah Ta'ala sifat dia memang sempurna daripada azali lagi.
Katalah kita atas satu masjid ni semua iman macam Nabi belaka. Semua orang di Malaysia, satu dunia ni daripada zaman berzaman, semua beriman belaka, berada pada tahap Nabi Muhammad belaka. Makhluk paling kuat iman dia Nabi Muhammad. Jibril pun tak boleh lawan. Tak? Ya? Semua beriman macam Nabi Muhammad belaka. Takkan menjejaskan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu juga. Kalaulah ni kita cerita pasal tauhid Allah, sempurna Allah Taala, bukan merendahkan martabat Nabi, kena faham. Nabi tetap makhluk paling baik kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sayang pada Nabi, bukan bermakna kita ni nak mengatakan Nabi tu rendah martabat, tak. Nak bagi tahu kalau keimanan manusia ni sampai iman Nabi Muhammad paling takwa sekalipun, Nabi yang paling takwa. Betul tak? Kok hadis ni Nabi yang paling bertakwa. Tak menjejaskan. Ataupun daripada Nabi Adam dulu sampailah manusia pada hari ini, semuanya jahat seperti jahatnya iblis. Level dia seperti jahatnya Firaun, kafirnya Firaun. Semua pada muka bumi. Adakah ia menjejaskan kuasa Allah Ta'ala? Tak ada. Tak menjejaskan kuasa Allah Ta'ala. Jadi ini ruang untuk kita fikir kita ni tak ada nilai dengan Allah. Padahal Allah boleh sayang kita, tapi kita nak rasa, biar kita rasa kita ni begitu perlu pada Allah, bukan Allah perlu pada kita. Kita hari ni buat kan, buat tu macam apa ni, macam kita, macam Allah tu berajak sangat pada amalan kita tu. Patutnya kita buat tu sebab menunjukkan kita ni berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep kesempurnaan Allah Taala. Allah ni dia sempurna sampai macam tu sekali. Jadi makhluk ni tak memberi bekas, tak memberi kesan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun semulia makhluk tak boleh bagi manfaat, walaupun sejahat-jahat makhluk pun tak boleh bagi mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Clear tak ni akidah akidah. Okey, saya tak sebut, bila saya sebut imam macam Nabi Muhammad pun mungkin tuan-tuan confused dengan pandangan Nur Muhammad. Tak. Bagaimana Allah Ta'ala cipta seluruh dunia ni kerana sayang kerana cinta sangat kepada Muhammad, Nur Muhammad. Nabi lah saya, tapi saya tak pergi sangat pada benda tu sebab bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut kan. Bagi saya tak kisahlah kalau orang nak beriman dengan tu, tak nak beriman ke, ada khilafiyah tu benda boleh bincang lagi lah kan. Bagi saya tak apa, teruskan. Dan bagi saya rasa begitu. Bukan sakat rasa beriman. Sebab apa? Sebab kita pun cinta Nabi, kita pun sayang Nabi, kita pun ikut sunnah Nabi. Sebab Allah suruh kita sayang Nabi, so kita sayang juga. Sama dengan orang percaya dengan Nabi Muhammad ke tak percaya ke, sama je. Okay. Okay. Jadi mungkin benda ni boleh tolak sikit kepercayaan tu. Allah Alam lah. Bagi saya berpegang dengan tadi konsep Allah ni dia tak bergantung kepada siapa-siapa. Dia tak perlu nak buat satu benda kerana cinta pada manusia. Walaupun Allah boleh buat, tak mustahil Allah boleh buat benda tu. Betul tak? Tapi dari sudut konsepnya Allah Ta'ala ni dia terlalu sempurna untuk bergantung kepada makhluk. Tu bila bergantung dengan makhluk tidak Allah dah tu. Betul tak? Jadi sifat Allah Ta'ala ni terlalu sempurna. Baik. Kemudian begitu juga, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni. Ni nak bagi tahu hakikat keimanan pada Allah Taala. Wahai hamba-hambaku, kalaulah orang yang paling awal daripada kamu, yang paling akhir daripada kamu, daripada insan kamu, jin kamu, semuanya berdiri atas bukit tinggi, tempat yang tinggi, dan mereka semua ni minta. Semua manusia kumpul atas satu tempat tinggi, minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak ni. Doktor minta ni, Haji Azizi, Abang Azizi minta ni, Abang Amri minta macam ni, saya minta ni, meja Zoom minta ni, minta berbeza-beza kita punya minta kita. Minta dengan Allah Ta'ala. Semua orang minta. Maka fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, dan aku akan berikan semua. Katalah Allah kata, aku tunaikan semua hajat yang kamu minta tu. Semua hajat benda yang kamu minta Allah terima berlaku. Maka ma naqasa zalika mimma indi, maka tak kurang pun sedikit pun daripada kekuasaan khazanah Allah Ta'ala.
Walillahi khazainus samawati wal ardh. Allah ni dia mempunyai hak dia, semua hak dia ke khazanah langit dan juga bumi. Semua sekali tu orang minta, semua Allah boleh bagi. Allah boleh bagi, kecuali dia kata seperti jarum ni hanya dicelup dalam satu laut. Ada bekas tak? Tak ada bekas. Jangan kita ngada pula, Ustaz, jarum tu ada juga bekas sikit Ustaz, mana jejah juga kuasa Allah. Tak payahlah sampai lagu tu. Jangan jadi bodoh gitu. Kan? Tak boleh macam tu tanya. Itu berlebih tu guna akal. Betul tak? Kan? Itu perumpamaan yang Allah beri dalam limitation manusia. Bagaimana manusia ni dia nak tunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala, kekayaan Allah SWT ni. Ambil jarum, celup dalam laut, angkat, tok jejah langsung. Hak dia bagi pada kita tu tak jejah langsung. Itu maksud dia. Faham tak ni? Cukup lah. Dah lah. Ustaz kat jarum tu basah juga tu. Tu detail. Jangan ikut akal sangat. Akal ni kita kena kontrol juga. Bukan semua benda kita boleh follow dia. Betul tak? Baik. Okey. Berarti situ. Siapa tahu dia duduk situ, kita percaya Allah sempurna. Kekuasaan dia terlalu sempurna. Terlalu kaya Allah Ta'ala ni, ghaniyun ni. Maka kita cukup berhenti kat situ. Tak payahlah nak tengok perbandingan jarum ke apa ke tu kerja. Tak, orang yang terlebih pandai. lebih pandai tapi bodoh pada pandangan Allah. Macam orang Yahudi. Pandai sangat. Semua benda dia nak lawan belaka. Tak? Sebab terlebih pandai. Okey. Baik, kita tengok lagi sikit lagi. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Ni pun Allah ajar juga kita. Allah ajar kita cara bila kita berdepan dengan nikmat dan juga bila kita berdepan dengan ujian, begitu juga musibah ataupun keburukan yang menimpa kita. Allah ajar kita bagaimana. Allah sebut, wahai hambaku, ya ibadi, wahai hambaku, sungguhnya semua ini adalah amalan perbuatanmu. Ini semua amalan perbuatanmu. Yang baik yang kamu buat tu, itu adalah amalan perbuatanmu. Wahai hambaku, sungguhnya semuanya adalah amalan perbuatanmu. Aku catatkan semuanya untuk kamu. Allah Ta'ala kata, aku akan catat. Allah Ta'ala ada kiraman katibin. Kiraman katibin. Malaikat kanan dan juga yang mulia dan juga penulis. Siapa malaikat penulis ni? Raqib dan juga Atid. Ni kikan tu kiraman katibin, yang bahagian tulis kita, catat amalan baik buruk kita. Kan ada sebelah-sebelah ni. Taib. Ada orang kata, Ustaz, habis malaikat ni tak pergi tanah-tanah ni Ustaz. Habis kalau kita masuk tanah dia keluarlah Ustaz dia. Tu otak terlebih juga mikir. Sebab tu kata otak ni kita kena kontrol. Bukan semua benda kita boleh follow dah. Kan? Ustaz, malaikat kan tak duduk ni kan. Kan kita kalau buat dosa, buat ni, Ustaz, malaikat tak masuk rumah kan. Pasang patung. Habis jadi malaikat roket atik keluar juga Ustaz pada rumah. Fikir benda-benda yang tak perlu kita fikir sampai macam tu sekali. Kan? Baik. Dan saya yakin tak ada pun nak fikir tau. Bunyi bab akidah tinggi sikit tu pun dah pening dah. Dan saya yakin tak ada orang nak fikir benda-benda macam tu. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Jadi aku catatkan semuanya. Hendaklah barang siapa yang mendapat kebaikan, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapat kebaikan, dia kena sebut alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Allah ajar konsep dia, bila kita dapat kebaikan, lafazkan alhamdulillah. Kadang-kadang kena biasakan. Kadang-kadang kita ni tak pandai nak berterima kasih. Dengan Allah tak pandai nak terima kasih, dengan manusia lebih-lebih lagi tak pandai terima kasih. Berat lidah bila orang bagi barang nak sebut alhamdulillah, nak sebut syukran tu payah. Orang dah bagi benda pada kita, tak sebut terima kasih pun. Macam seolah-olah itu hak kita. Macam orang ambil duit kita, bagi balik kat dia, padahal duit itu orang tu bagi hadiah kat dia. Nampak? Dengan Tuhan macam mana agak-agak? Susah. Jadi mudahkan lidah kita untuk mengucap
syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kita bincang makna wal baqiyatus salihat dalam hadis-hadis terdahulu, barang siapa yang sebut alhamdulillahi rabbil alamin ditulis berapa? Kalau alhamdulillah ditulis 20 kebajikan, dipadam 20 keburukan, diangkat darjat oleh Allah Taala. Tapi bila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, Allah bagi 30, Allah tulis 30, kan? Dan Allah padam 30. Ingat tak dalam hadis tu? Kan kita cerita kan, orang baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Tapi kalau la ilaha illallah, tapi kalau orang tu baca alhamdulillah rabbil alamin dapat 30. Ingat tak? Kita cerita tentang ayat wal baqiyatus salihatu khairun wal baqiyatus salihat dalam surah Al-Kahfi, kan? Baik. Jadi bila kita dapat benda baik, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bila orang buat baik pada kita, ucap terima kasih. Payah ke? Kita payah tulis pun TQ. Makasih. TQVM, thank you very much. Cepatnya nak terima kasih pada orang. Okeylah, at least kita faham dia cakap thank you dah. Maknanya bila nak tulis tu otak dia dah fikir, takkan main tulis saja dah. Dah fikir dah, memang dia nak terima kasih kat kita dah. Lebih kurang tak apa, walaupun TQVM pun ataupun TK. Terima kasih. TK kan. Ataupun syukran. Jazakallah JZKK. Jazakallahu khairan kathiran. Kita belajarlah terima kasih pada orang. Tu salah kan? Seperti man la yashkurun nas la yashkurullah. Kata Nabi SAW. Siapa tak pandai terima kasih pada orang, dia tak pandai terima kasih pada Allah. Kadang-kadang ayah ibu, kalau kita nak bersyukur, kita tengok orang tegur kita, kita boleh cakap terima kasih kat dia. Sepatutnya. Sebab kalau benda tu memang betul-betul memberi impak kepada kita. Saya kena tegur pasal isu pengurusan CSR baru ni. Ada seorang datuk dia tegur saya. Dia kata, "Ustaz, bila kita urus dana ni, kita tak boleh ambil duit lebih." Jadi dia punya pandangan masih lagi pandangan klasik punya pandangan. Klasik punya pandangan ni common punyalah. Mana yang mana foundation, persatuan ataupun NGOs buat. Memanglah ikut fatwa kebangsaan, fatwa sedunia, ulama sedunia. Ada ulama sebut 5% saja boleh ambil, ada ulama sebut 10% untuk charge pengurusan. Tuan-tuan, kalau 70,000 kutip 7,000, tak lepas harga tiket tuan-tuan. Tak? Dapat 7,000, sikit sangat. Kalau kita pakai kaedah tu. Dan benda tu lah menyebabkan banyak penyelewengan. Ada yang ambil sampai 45%. Ada member saya buat baru ni, buat sumbangan kolek-kolek dan 16,000. Dia kata ustaz tu urus rumah tu bagi kat saya 45% daripada jumlah. Saya kata saya menengun. Saya kata boleh pula dia buat macam tu. Dengan tak ada penat lelah, tak ada barang yang dia jual, tak ada benda yang dia pergi order, dia pergi tengok apa semua, tak ada. Tiba-tiba dia ambil sampai 45%. Ini banyak berlaku tuan-tuan hari ni. Jadi bila kita transparent, kita kata kita meniaga, dia marah. Tadi tuan-tuan, satu site agak terkesan saya, 2-3 hari juga pening. Tuan-tuan, sebab dia orang warung, orang baik. Saya respect dia. Orang warung, orang baik. Bila dia tegur, saya kata dia fikir balik. Sampai saya rasa, aku buat dosa ke ya Allah? Takkan aku tak perasan benda tu salah? Takkan aku tak tahu benda tu ni? Takkan hati aku ni kotor sangat sampai benda haram aku makan aku tak rasa ni? Saya fikir macam tu. Sedangkan kita semayang, kita doa dengan Tuhan, takkan Tuhan bagi kita makan benda tu tanpa kita rasa ni? Saya terfikir macam tu sampai dah sekali tak apalah, saya kata saya kaji. Kita kaji balik, kita bincang balik. Saya hadap kepada beberapa orang-orang syariah. Semua mereka setuju dengan saya. Sebab saya buat transparent. Jelas saya kata barang ada untung. Cukup. Jangan tanya berapa untung. Tanya berapa untung kita sakit hati. Tuan-tuan duk beli barang Cina sini tak, dia untung sampai 200%, 300%. Kata tuan tanya mesti tuan marah. Tapi tuan beli juga sebab murah. Sebab tu orang niaga jangan tanya untung. Betul tak? Sakit hati. Jadi jangan tanya. Yang kita kena tahu sebagai pembeli adalah harga dia tu kita berkenan, cukup.
Tak? Yang ustaz-ustaz kita buat berniaga sembelih lembu di India 200 pun ada tak? 1.5 tu. Dengan saya 280. Macam mana dia orang buat untung? Murah lagi lah lembu tu. Memang murah pun, tapi tak ada lah melampau sangat untung tu. Memang murah pun lembu tu. Tak? Cuma nak cari Malaysia tak ada lah. Sini berapa satu bahagian? 600 lebih. Jadi saya diserang demikian. Dengan alasan ustaz boleh nak jual beli, tapi ustaz kena cerita pada saya berapa modal ustaz buat, berapa untung ustaz buat. Saya kata tu bukan jual beli, itu wakil lah. Kalau wakil betul. Sebab tu foundation dia kena sebut, NGO dia kena sebut, kami akan mengenakan charge 10% daripada jumlah ini kepada penyumbang. Dia kena sebut. Kalau tak sebut, gharar juga. Sama ramai orang nak buat insurans, buat wakalah, tapi bantai sampai 45%. Ambil duit. Dia sedar tu, tapi benda macam ni kan. Tapi bila saya cakap transparent, orang kata saya songlak duit. Saya kata saya berniaga, saya ada profit. Orang kata saya songlak. Saya jelas-jelas saya sebut saya berniaga. Akaun Ukhuwah Tijarah Enterprise. Takkan enterprise dengan foundation tak boleh beza. Kalau enterprise ni syarikat ke foundation? Saya nak tanya. Kalau enterprise ni syarikat ke foundation? Syarikat, profit. Akad tak baca akad. Dia isi saya Azizi dengan ini membeli satu bahagian korban. Ada ke saya dengan ini mewakilkan? Ada? Tak ada. Saya Azizi ni dengan ini membeli satu bahagian korban RM280 dan mewakilkan kat belakang ada, dan mewakilkan kepada pihak Ukhuwah Tijarah untuk melaksanakan ibadat korban ini. Tuan-tuan, wallahi saya tak potong dekat wakalah tu. Saya tak ambil 10% wakalah tu. Saya tak ambil, wallahi. Kenapa? Sebab saya dah untung barang. 280 saya dah untung dah. Buat apa saya nak potong lagi? Saya boleh potong 10% lagi kalau saya nak. Tu pun seorang tuduh kita lagi. Takkan saya nak sebut modal ni banyak ni, untung banyak ni. Mana? Kan? Jadi kita dah transfer macam tu pun orang kata kita solat lagi. Tapi alhamdulillah tuan-tuan. Bila saya cerita pada dia biasa orang warak, orang tapi normal, orang bukan ustaz. Orang belajar gini macam tuan-tuan dengar kuliah gini. Jadi tahu juga sikit-sikit. Cuma dia tahu setakat tu. Dia bezalah bila dia berhujah dengan ustaz. Jadi ustaz dia pergi kaji lagi. Bila orang serang dia takkan nak duduk diam. Tak. Pergi bincang bawa pada orang syariah apa semua. Bincang dengan Dr. Azman Makno, pakar penasihat bank Ar-Rajhi Bank, bawa pada Dr. Nashwan, tanya dia orang. Sampai dia orang kata, "Syekh, jangan tuduh diri kamu. Jangan salahkan diri kamu. Apa yang kamu buat bagi aku jelas." Mak saya cerita. Saya sebut profit Ana banyak ni, Syekh. Saya sebut profit cerita pada kawan-kawan tu. Kenapa? Kerana kita takut sebab orang kata kita buat benda haram. Saya cerita pada dia, saya kata, "Datuk," saya sebut, tak boleh masuk ni kamar ni lah. Kan? "Datuk," saya kata, "apa yang Datuk buat sangat warak. Datuk tak nak dalam duit-duit charity ni ada sebarang songlak bagi Datuk bila bagi 70,000 sampai. Ataupun kau nak ambil pun 60,000 sampai. Itu yang paling warak. Tapi tak bermakna orang yang buat macam ni haram. Tak bermakna orang yang buat cara jual beli tadi haram. Sebab yang dia orang pakai tadi, akad hak foundation pakai tadi, akad jaiz. Kalau kita belajar muamalah, dia panggil akad jaiz, akad tabarruk, sumbangan, akad hadiah, sedekah. Ada pun saya, dia panggil akad muawadhah. Beza tu. Dua benda yang berbeza saya buat. Akad muawadhah, akad jual beli. Ketat syarat dia. Bukan macam sebab tu penat. Sebab tu letih buat. Walaupun benda tu program kecil tapi penat. Sama ada kita penat, sama ada staff kita penat. Masa Turki tu letih tuan. Tak boleh gurau. Kita pergi tu kan, cukup lah. Orang kata boleh berjalan tengok negeri orang. Sikit sangat perasaan tu. Letih tu lebih. Sama ni kalau saya pergi korban ni, saya balik memang sebulan saya rest. Letih sangat. Kan? Selalu gitulah. Dah masuk tahun keempat saya pergi kan. Maknanya benda tu saya nak sebut tadi. Jadi kadang-kadang orang sebut. Tapi saya cakap apa tau, lepas pada dia pun boleh terima pandangan kita. Saya kata, "Tuk, ini bukan nak cakap saya baik, tapi saya terlintas
bahwasanya bila orang tegur kita ni kadang-kadang dia bawa kebaikan. Dan akhirnya lepas pada dia buat, dia cakap macam tu, saya call semua fanda-fanda besar saya yang dah bagi puluh ribu, ratus ribu dah. Saya call balik. Haji faham ke Haji bagi kat saya ni apa benda saya buat? Hajah faham tak? Hajah dibagi saya 4 tahun lebih dah duit ni, faham tak saya buat apa? Alhamdulillah semua faham. Lepas tu bertambah-tambah dia bagi kat saya duit. Masuk lebih pula. Malam tu cerita esok masuk 2-3 ribu pula duit. Sebab kita transparan. Kita cerita benda betul. Saya pun cakap kat dia, terima kasih Datuk tegur saya. Alhamdulillah hari ni saya lebih clear dengan apa saya buat. Saya lebih jelas, saya lebih yakin dengan apa yang saya buat. Saya lebih ramai ahli syariah yang bersama dengan saya hari ni. Ya, macam tu. Ya, sebab saya dah pergi cerita pada kawan-kawan saya apa masalah yang saya berlaku pada saya. Betul tuan-tuan, yang paling bagus. Tapi masalah hari ni, sahabat-sahabat kita bantai sampai 40%, 30% duit-duit tu. Dia orang makan, dia orang je lah kalau nak makan benda haram boleh jadi dia orang. Sebab apa? Sebab dia orang langgar akad sebenar. Kita buat akad jual beli memang ribih, untung. Kalau ikut Syekh Saleh Utsaimin, dia boleh sampai 50% atau lebih lagi. Setengah mazhab kalau ghabdun fahish, contohnya mazhab Hanafi boleh, tak ada masalah. Syafi'i tak boleh, kena sikit-sikit je. Kan? Sebab fikir-fikir orang lain juga. Itu meniaga. Jangan mudah nak kata haram, jangan mudah nak kata sesat. Tak? Orang kalau tak habis belajar. Point dia. Tapi saya tegur, saya terima dengan baik dan saya cerita dengan dia, saya kata saya respect. Cuma ini yang Datuk kena tahu. Itu saya cerita, alhamdulillah dia baik tuan-tuan, dia sayang kat saya, dia bukan nak gaduh dengan saya. Dia sayang kat saya. Saya tanya dia, Datuk tegur saya ni, Datuk tak marah. Saya puji sangat, Datuk tak marah, Datuk cakap dengan baik. Alhamdulillah tuan-tuan. Suka seronok, jumpa solat pun tak ada masalah, jumpa kat mana-mana okey. Dia kata, kalau Datuk tak yang ni senang je. Lain kali Datuk tak payah bagi saya dengan cara macam ni, Datuk bagi. Saya bagi direct, tolong free, saya bagi free pun boleh untuk Datuk. Yang penting Datuk jangan berhenti tolong orang. Saya cakap gitu dia. Alhamdulillah, tu kita punya pendekatan. Bila kita diserang, tu pun after 4 years saya punya bisnes. 4 tahun sekali saya kena. Alhamdulillah. Okey lah tu, bukan Zaharuddin hentam. Kalau Zaharuddin mati saya. Kena Zaharuddin Azman Makno hentam maknanya saya nak jawab apa. Dia orang pakar. Betul tak? Sebab tu pergi tanya dia orang. Sebelum buat tu tanya dia orang. Kalau dah buat pun tanya dia orang. Apa salah? Alhamdulillah lah. Cuma dia bagi saya jelas. Dia kata apa yang kamu buat adalah bai'us salam. Beli bertempah. Beli dulu, barang tu kemudian dapat. Cuma dia kata ada masalah sebab barang tu tak dapat pada orang ni tapi dapat pada orang lain. Saya kata apa masalah Ustaz? Wakilkanlah. Ustaz, acik beli penyapu vacuum gosok. Beli-beli hantar pada kawan. Acik tak tengok pun tapi duit acik bayar tak? Sah ke tak? Sah lah tu tak? Kan? Acik nak bagi hadiah. Kan? Acik nak bagi hadiah. Acik tak nak hantar. Suruh dia hantar direct. Salah ke? Tak? Itu cara dia. Dia panggil saya, dalam kaedah saya, insya-Allah doakan saya tulis paper benda ni. Dan kalau saya berjaya buat, insya-Allah orang lain pun makan dengan baik, insya-Allah. Makan dengan cara betul. Dia orang akan transparent lepas ni. Kan? Doakan sebab saya buat bukan dengan cara-cara. Saya buat dengan pakar Bank Ar-Rajhi punya ni. Punya orang antara pakar muamalat Malaysia. Jadi dia tulis, saya tulis dengan dia, tamu ada sekali, kuatlah dia punya tu. Sebab saya player, saya yang buat, dia bahagian syariah dia, tapi saya player, saya yang buat benda tu. So saya lebih faham daripada dia dari sudut ni, sudut pelaksanaan. Jadi dia perlukan kepada player tu, orang yang buat. Kan? Jadi saya minta tuan-tuan doa pada saya. Walaupun tuan-tuan bersetuju dengan pandangan yang satu side tadi pun doakan saya. Kan? Biar saya boleh buat satu benda yang untuk umat, untuk orang lain. Okey? Tapi saya minta kat situ. Jadi ayah ibu tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik pada tadi, bersyukur. Kita terima kasih dengan orang. Saya alhamdulillah, bukan saya nak cakap saya baik, tapi saya cakap kat dia, betul. Saya cakap, Datuk, alhamdulillah, terima kasih Datuk tegur saya. Jadi kita beri laluan kepada seruan azan, insya-Allah. Baik. Jadi alhamdulillah, yang bila saya kena benda macam tu dalam 3-4 tak lama pun, seminggu 2 minggu settle. Alhamdulillah. Dulu saya pernah kena juga, teruk juga dulu. Tapi ini memang bila saya pergi pada sahabat-sahabat saya yang orang-orang yang alim ni, Dr. Nashwan, dia kata, ya akhi, dalam bahasa Arab dia kata, kadang-kadang kan benda ni hikmah untuk kamu. Tapi bila berlaku,
Kesan dia tu, ya Allah, besar kesan dia. Walaupun hanya satu teguran. Hanya satu teguran, rupa-rupanya teguran kasih sayang pada Allah. Akhirnya saya pergi clear semua dengan funda-funda. Biasa saya bagi saya cerita pada funda-funda besar. Funda besar ni orang tak berhenti. Saya ada buat program, ada beberapa komuniti orang ni yang every program saya bagi, tak pernah dia tak bagi. Mesti dia bagi. Nak umur besar. Ada orang macam tu. Saya kata, jumpa juga aku orang macam ni, orang baik macam ni. Ada tuan-tuan. Dia pergi Turki sekali dengan saya tu. Dia miss satu program, tu pun saya tak promote kat dia. Sepanjang 4 tahun saya punya program, satu program dia miss, tu pun sebab saya tak promote kat dia. Sebab saya malu banyak sangat saya bagi tahu kat dia. Kan? Segan. Allahu Akbar. Ya, ada orang macam ni. Kan? Orang yang ahlul khair. Mentaliti bagus, mentaliti sangat bagus tuan-tuan. Saya nak puji, memang kan nak banding saya dengan dia, saya kata mungkin saya tak pelik kalau dia masuk syurga dulu pada saya. Saya tak pelik sebab dia hebat. Ya, dia hebat. Sebab apa? Sebab saya nak jumpa orang istiqamah macam ni, beribu dah kot klien saya ni, customer dengan dalam ukhuwah tijarah ni, beribu dah kot kalau checklist dia. Dia saya ingat ada dalam 10 orang lah tuan-tuan yang jenis macam tu. Adalah dalam ramai-ramai 10 orang jenis macam tu. Every program hantar masuk je duit. Bagus betul dia orang ni. Kita pula ketar tangan. Tak? Ya, kita dia bumbu seramah-seramah, kita keluar duit sikit RM10. Ada salah juga. Betul tak? Kan? Jadi balik pada dia tadi, hikmah Allah Ta'ala. So kita syukur, terima kasih pada orang, terima kasih pada Allah. Alhamdulillah. Jadi saya mengalu-alukan dengan teguran yang baik. Saya hargai orang tadi. Kenapa? Kerana dia sayang saya. Saya fikir gitu. Sebab dia tak biar saya buat salah. Ada orang dia suka hati dia ustaz kan. Tak bagi, nak bagi, tak nak bagi sudah kan. Tapi dia datang dengan kasih sayang. Dia datang cerita, ustaz pada pandangan saya begini. Kan? Dia mula bagi. Saya pun bincang. Terkejut juga saya kan. Sebab dia kadang-kadang dia punya soalan tu kita tak ready kan. Terkejut kita kan. Jadi benda-benda macam ni kan, kadang-kadang tu kita kena puji Allah Ta'ala banyak-banyak, kena puji orang pun kita ni, saya puji dia kan. Saya puji dia ni, sebab apa? Sebab dia warak. Memang warak. Orang kaya tuan-tuan, warak. Kaya sangat, dia duit banyak. Dia pam kat masjid 100,000 tu biasa je. 100,000 dia boleh senyum bagi kat masjid kan. Nak bagi tahu, bukan dia cerita, orang lain cerita. Orang lain cerita kebaikan dia kan. Dia dah jenis-jenis macam ni kita ada lagi. Alhamdulillah, saya syukur. Saya kata saya masih tengok Abdul Rahman bin Auf datang ke bumi Allah ni. Saya masih lagi berjumpa dengan orang pemurah seperti Sayyidina Osman ya. Jadi saya rasa Alhamdulillah hari ni seolah-olah kita duduk, bukannya kita duduk dalam dunia ujian semata-mata, tapi rupa-rupanya memang ada orang pilihan yang Allah Ta'ala pilih. Itu baru dengan saya, dengan orang lain banyak lagi. Dengan orang lain banyak lagi. Tak, itu baru dengan saya 2-3 orang contoh saya bagi tu. Jadi ayah ibu sekalian, jadilah macam mereka. Jadilah macam mereka walau tidak melalui saya. Bagilah pada siapa-siapa yang kita yakin, yang kita boleh buat sendiri lagi bagus. Buat sendiri. Ada kawan saya tu buat sendiri. Balik kampung dia ada duit. Dia kata duit zakat saya tak banyak, boleh cecah 30-40 ribu Ustaz. Dia kata, tapi saya bagi pada Ustaz. Dia bagi. Dia antara salah seorang penyumbang besar dekat kita. Orang yang customer besar lah dalam ukhuwah tijarah ni. Baik. Jadi dia kata dia balik Kedah. Selalu saya akan balik Kedah ni, kampung saya. Saya akan pergi, saya minta orang kampung ni tolong. Saya akan kawan baik saya ni tolong cari siapa asnaf, saya akan pergi rumah dia bagi. Boleh buat macam tu. Saya angkat tablet spring. Spring dia buat macam tu. Tolong buat sendiri, lagi bagus daripada kita nak bergantung dengan orang. Saya tak paksa orang masuk dengan saya sebab saya berniaga. Bila saya bisnes, orang nak masuk tak nak masuk, orang nak beli tak ada masalah. Betul tak? Kan? Dia tak boleh terasa lah. Kan? Kalau orang orang yang macam tadi, dia tu buat sendiri. Buat sendiri. Jangan sampai kita tak suka, kita tak buat benda tu sampaikan kita tak buat. Kita tak suka cara orang tu minta, orang ni minta, orang ni kita tak suka. Tapi jangan sampai kita tak buat. Boleh kita komen, tapi jangan sampai kita tak buat. Senang je, ambil kertas sendiri pergi buat lah. Kampung banyak tu. Dekat Sabah boleh pergi, dekat Sarawak boleh pergi, dekat Kedah boleh pergi, dekat Kelantan boleh pergi, macam-macam. Dekat Perak boleh pergi, dekat Bangi pun ada tuan-tuan. Merak luar pun ni, saya tengok.
Sedih tengok rumah tuan-tuan buatlah, buat. Jangan tak buat baik. Walaupun dengan diri sendiri, buat baik. Kan? Baik. Jadi ibu tuan-tuan Allah, kita cerita panjang tadi, habis dah sebenarnya tentang hadis ke-24 ni. Cuma kita tak sentuh tentang 2 poin besar lagi, iaitu mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Allah, bagaimana Allah menghalang kezaliman untuk diri dia, dan juga bagaimana konsep mengharap pada Allah Taala tadi. Jadi saya banyak cerita tentang akidah. Yang saya rasa highlight penting tadi bagi saya lah, pandangan saya itu pengarang punya pandangan. Saya punya tambahan tadi, bagaimana kuasa Allah SWT ni takkan terjejas dengan kewujudan kita, sama ada dengan ketaatan kita ataupun dengan kemaksiatan kita. Itu confirm. Itu confirm. Dan itu wajib kita beriman. Allah sebut tadi ya. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang beriman, orang yang benar-benar bertakwa. Mudah-mudahan Allah SWT benarkan yang halal saja masuk dalam mulut kita, insya-Allah. Kita harap macam itulah, kita doa mudah-mudahan. Dalam keadaan hari ini kita duduk dalam sistem syubhah, dalam sumber yang syubhah. Mudah-mudahan apa yang masuk dalam mulut kita, yang kita nak suap pada mulut anak-anak kita, semuanya halal, insya-Allah. Semuanya halal. Dan kita serah pada Allah, kita tak tahu, kita buat sekadar dalam kemampuan kita. Jadi saya seru sekali lagi, mudah-mudahan kita ni sama-samalah dekatkan diri dengan Allah SWT. Sama-sama kita cuba jadi warak. Macam orang tadi, warak tu, that's why dia warak sangat. Sebab insurans tak ambil insurans. Walaupun takaful, dia tak percaya sistem kewangan ni, tak percaya. Warak memang dah ada duit cash memang. Jadi mudahlah nak jadi warak, duit cash tu. Betul tak? Jadi saya jumpa, tak ramai saya jumpa macam ni. Setakat saya duk buat program ni, duk jumpa, kita ada customer Sabah, ada Sarawak, ada Johor, ada Melaka, ada. Sebab kita iklan ke IKIM, kita iklan ke Surat Khabar kan. Kita iklan berlaku. Tapi nak jumpa macam ni payah. Saya dah jumpa, saya cerita pada tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ada pengalaman macam ni, boleh share pada saya secara individu. Saat saya nak cerita, okey, boleh, tak ada masalah. InsyaAllah. Itu saja yang baik pada Allah SWT. Terlebih terkurang itu daripada jahil saya, hakikatnya daripada Allah SWT. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami ya Allah kepahaman yang mendalam dalam agama ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kami ya Allah ilmu ta'wil ya Allah, ilmu tafsir ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha ya Allah, ya Tuhan kami, datangkanlah kepada jiwa-jiwa kami ya Allah ketakwaan. Wa zakkiha ya Allah, bersihkan hati-hati kami ya Allah, bersihkan jiwa-jiwa kami ya Allah. Anta khairu man zakkaha, semuanya Engkau Tuhan yang Maha membersihkan hati. Anta waliyuha maulaha, semuanya Engkaulah pemilik kepada hati-hati kami ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq ya Allah, Tuhan kami, bersihkan hati-hati kami daripada nifak ya Allah. Wa amwalana minar riba, bersihkan hati-hati kami ya Allah daripada riba ya Allah. Wa alsinatana minal kadhib, lidah-lidah kami ya Allah, bersihkan daripada berkata dusta ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ya Allah anak-anak, isteri-isteri kami ya Allah, zuriat salih-salihah yang menjadi qurrata a'yun kepada kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma rabbana zalamna ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ya Allah banyak melakukan kezaliman ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami ya Allah, wa tarhamna, dan Engkau tidak merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, nescaya tergolonglah kami ya Allah di kalangan orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah, ya Tuhan kami, datangkan kepada dunia kami ya Allah kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan datangkanlah bagi akhirat kami ya Allah kebaikan. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami ya Allah daripada azab api neraka-Mu yang pedih ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.